Apa nak cakap, buka mic Okey. Bahagian A, 10 markah. Soalan pertama. Gariskan betul atau salah pada pernyataan di bawah. Yang pertama, Abu bercakap sopan dengan tetamu. Betul ke salah? Betul. Okey, good. Yang kedua, segera menghidangkan makanan kepada tetamu. Betul atau salah? Betul. Betul. Yang ketiga, kita hendaklah menyambut kehadiran tetamu dengan bermasam muka. Salah. Okey, kena muka manis Tetamu datang muka manis. Walaupun kita penat ke, kita letih ke, tetamu datang bawa rahmat. Kena ingat, tetamu datang bawa apa? Rahmat. Dia datang bawa kuih. Bawa buah tangan. Tapi kalau dia tak datang bawa apa-apa pun cakap je lah. Tetamu datang bawa rahmat. Okey. Okey, soalan yang kedua. Tuliskan beradab atau tidak beradab pada pernyataan di bawah. Yang pertama, menjaga tutur kata dan tingkah laku. Beradab. 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 Berlari-lari di hadapan orang tua. Tidak beradab. Tidak beradab. Kalau tengah sukan macam mana? Itu tak apa. Tengah luba lari. Takkan tak ada nak luba lari depan orang tua? Okey, tu tak beradab Kalau tengah kenduri, jangan lari. Kalau lari kat padang tak apa Memberi salam dan bersalaman dengan orang tua. Beradab. Beradab. Tapi Beradab. kalau orang perempuan, contoh kita laki, yang orang tua tu orang perempuan, tak laki nak salam. Tapi soalan ni soalan betul ke salah? Dia kata, memberi salam dan bersalaman dengan orang tua, beradab ke tidak? Beradab. Beradab. Beradab lah kan. Dia tak cerita beradab ni lah. Salam tu laki ke perempuan ke, mahram tak mahram ke kan. Sebab dia tanya umum macam tu je. Soalan ketiga. Suaikan pernyataan di bawah dengan betul. Ni macam mana ni? Dia nak suaikan. Okey. Right Suaikan pernyataan di bawah dengan betul. Yang pertama, berlemah lembut dalam pergaulan. Okey, lemah lembut dalam pergaulan ni adab dengan orang dewasa dan orang tua ataupun akibat tidak beradab dengan orang dewasa dan orang tua? Ada. Ada Adab. dengan orang dewasa. Okey, beradab dengan orang dewasa dan orang tua. Okey. Hidup tidak bahagia. Itu apa? Akibat. Akibat. Akibat tidak beradab. Okey. Mendahului memberi salam. Ada. Okey, beradab. Tidak dihormati oleh orang lain. Akibat. Jadi akibat kalau tak beradab. Okey, bahagian B 10 markah. Soalan 1 hingga 10. Bulatkan jawapan yang betul ada 10 markah. Okey, soalan yang pertama. Setiap pagi Nur sering ... kepada orang tua. A. Memberi salam. Bergurau. B. Mengetuk pintu. C. Memberi salam. D. Tabik hormat. Memberi salam. Memberi salam. Okey, memberi salam setiap pagi dia bagi salam. Alright. Alif melayan tetamu dengan baik supaya ... A. Tetamu berasa selesa. B. Dapat makan dengan baik. C. Tetamu segera pulang. D. Dapat menyelesaikan masalah. Alif melayan tetamu dengan baik supaya Tetamu berasa selesa. Tetamu berasa selesa. Okey, good. A. Berikut adalah adab dengan jiran Islam dan bukan Islam kecuali. Okey, ingat adab dengan jiran Islam dan bukan Islam kecuali bertolak ansur, berilmu pengetahuan, bersangka baik, sedia memberi bantuan. A, B, C, D. B. B. Berilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tu bukan adab dengan jiran. Ilmu pengetahuan ni ciri-ciri Muslim yang baik lah. Kan? Sebab yang lain tu semua adab dengan jiran. Tolak ansur, bersangka baik, sedia memberi bantuan. Okey, soalan 4. Orang yang melayan tetamu dengan baik akan... Yang pertama, tidak sesat jalan. Dimurahkan rezeki. C. Wujud suasana harmoni.
D. Menjalin hubungan mesra. Ha. Dia layan tetamu dengan baik. Dia akan dapat apa? Wujud suasana harmoni. Suasana harmoni D. D, Kalau D, D, D. D. Menjalin hubungan mesra. Tak Menjalin rasa hubungan jawapan dia mesra. D. Yes, hubungan mesra. Kalau suasana harmoni ni macam dengan jiran kot. Ha. Okey, soalan kelima. Jiran ialah orang yang tinggal dengan rumah kita. A. Berdekatan. B. Berjauhan. C. Serumah. D. Berasingan. A. A. Berdekatan. Dekatan Okey, soalan 6. Perkara yang perlu dihindari ketika belajar ialah A. Memberi kata-kata semangat. B. Duduk dengan sopan. C. Mengganggu rakan lain. D. Memberi perhatian. C. C. Perlu dihindari. D. Oh, betul lah. Mengganggu C. rakan lah. Mana dia mengganggu rakan? Alright. Soalan 7. Antara berikut manakah hak jiran yang perlu dipelihara? A. Menyinggung perasaan. B. Menyebarkan fitnah. C. Perilaku yang jahat. D. Berbuat baik. D. D. Okey, buat baik Baik. Hak jiran yang perlu dipelihara. Buat baik lah kan? Soalan 8. Apakah faedah beradab dengan orang kelainan upaya? Apa faedah dia? Orang kelainan upaya Apa faedah dia? A. Hidup lebih harmoni. B. Mencapai kata sepakat. C. Lahir syak wasangka. D. Wujud semangat bekerjasama. Hidup lebih harmoni. Mencapai kata sepakat. Lahir syak wasangka. Wujud semangat bekerjasama. Kalau kita berbaik dengan orang yang OKU, kita akan dapat semangat kerjasama. Atau hidup lebih harmoni. Atau kata sepakat. Confusing lah jawapan dia. Kalau C tu memang betul-betul salah lah. Lahir syak wasangka. So memang tak boleh lah. Bukan faedah. So mungkin soalan nombor 8 ni ialah kecuali. Tapi kalau kita faedah dengan orang kurang upaya, kita akan dapat apa? Sekejap Ustaz buka buku Tengok buku. Buku ada. Adab tahun berapa Tahun 4, tahun 4. Okay, adab tahun 4. Saudara mara. Orang sakit. Kematian. Kubur. Tu tahun 4. Tahun 3 lah kot. Tahun 3 lah. Kebersihan. Adab dengan guru. Adab dengan Quran. Adab dengan OKU. Okey, kalau dalam buku ni Ustaz check balik. Faedah dikasih Allah, dipuji masyarakat. Mendapat pahala, merapatkan silaturahim, hidup masyarakat lebih harmoni. Harmoni jawapan dia. Okey, jawapan dia A. Okey Faedah beradab dengan kelainan OKU, dikasihi Allah, dipuji masyarakat, mendapat pahala, merapatkan silaturahim, hidup masyarakat lebih harmoni. Betul lah, harmoni lah sebab orang yang susah kita tolong, kan? Apakah kepentingan menjaga kebersihan di sekolah? Disayangi guru, mendapat ketenangan hati, membentuk disiplin, dipuji masyarakat. C. C. Yang lain, C. pandangan lain? C. C. Membentuk disiplin. Okey. Ke-10. Soalan 10. Baik. Sekejap. Soalan 10 ni susah sikit lah. Pilih akibat tidak menjaga adab dengan Al-Quran. Dimurkai Allah. Okey. Mendapat syafaat. Salah, tu faedah bukannya akibat. Mendapat ganjaran pahala. Salah, sebab itu faedah bukannya akibat. Sekarang ni dia tanya akibat. Hidup tidak tenteram. Yelah, akibat tak beradab dengan Quran tak tenteram lah. So, jawapan dia ialah 1 dengan 4. So, 1 dengan 4 adalah D. D. 1 dan 4 D.
Okey, bahagian C. 30 markah. Tandakan right atau pangkah pada pernyataan di bawah. Okey, right atau pangkah beritahu betul atau salah? Memanggil orang tua dengan kasar. Salah. 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 Melawat jiran dengan membuat bising. Salah. Salah. Kita hendaklah membaca doa sebelum belajar. Betul. Betul. Sentiasa mendoakan kesejahteraan guru. Betul. Betul. Kita hendaklah berwuduk sebelum memegang dan membaca Quran. Betul. Okey. Okey, gariskan jawapan yang betul. Okey, soalan seterusnya gariskan jawapan yang betul dia ada ayat, lepas tu dot. Yang dot tu dia ada dua jawapan. Jawapan A ataupun jawapan B. And ada sambung ayat lagi. So pilih mana tu. Okey, Nuh mendapat nasihat atau cacian daripada gurunya. Nasihat. Boleh juga cacian. Sebab kalau cikgu marah dia. Tapi cikgu mana boleh mencaci orang lain? Ada ke? Mana boleh? Okey, jawapan dia nasihat. Okey, Nur dot bermasam atau bermanis muka ketika melayan tetamu. Berbaris muka. Manis muka. Dia letak gula kat muka dia. Manis. Okey, yang ketiga. Amir dot membantu atau mengabaikan Pak Ali yang berkerusi roda. Membantu. Maksud ni yang akhlaknya betul lah ni. Akhlak yang baik lah. Okey, Syakir dot bermusuhan atau bersalaman ketika berjumpa dengan kakaknya. B. Salaman. Bagus. Dia baik dengan kakak dia. Jangan gaduh dengan kakak. Ya. Ada. Tak Okey, apalah tu. peribahasa dan berkelakuan kasar atau berkelakuan sopan ketika berjumpa dengan orang tua. Sopan. Perlakuan sopan. Okey, good. Jawapan dia sopan. Sopan. Okey. Suaikan jawapan yang betul 5 markah. Beradab atau tidak beradab So setiap ni ayat ni lepas tu beradab ke tak beradab? Memanggil dengan panggilan yang baik. Beradab. Beradab. Bertanya khabar dan bercakap perkara yang baik. Beradab. Beradab. Bercakap dengan intonasi yang kasar. Salah. Tak beradab. Tidak beradab. Sentiasa menggunakan bahasa yang sopan. Beradab. Menyampuk perbualan orang tua semasa bercakap. Tidak beradab. Yang ni suka nak menyampuk kan. Yelah, tengah tajuk seronok, kita pun nak ada pandangan kita juga kan. Tapi janganlah menyampuk orang tu sembang. Okey, soalan seterusnya. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, jawapan dia doa, nasihat, badan, cerita, bersalaman, sopan. Doa, nasihat, badan, bercerita, bersalaman, sopan. Okey, tengah je. Afiq mendengar ibu bapanya. Mendengar apa? Cerita. Nasihat. Nasihat. Okey, Ain bercakap dengan orang tua. Sopan. Cakap sopan. Hasan dengan datuk dan neneknya apabila berjumpa. Salaman. Siti menundukkan Badan. ketika berjalan di hadapan orang tua. Menundukkan Badan. badan. Kepala. Badan lah. Tundukkan badan. Okey. Yelah weh. Tunduk kepala. Ada kepala. Oh, tunduk badan macam tu. Letak tangan kat depan tu. Palalu macam tu. Yelah wazidi yelah. Okey, Luqman dan ayahnya membacakan ketika menziarahi jirannya. Doa. Bacakan doa. Aduk ila doa. Okey, soalan seterusnya.
Bulatkan jawapan yang betul. Sama je. Okey. Dia sama ada dua pilihan. Setiap ayat ada dua pilihan. Saling menjaga atau saling maruah. Keselamatan diri dan harta. Okay. Apa ni soalan dia? Dia saling. Lepas tu menjaga and then slash maruah. Keselamatan dirinya. Menjagalah. Saling menjaga keselamatan diri dan harta. Okay, good. Menunjukkan rasa sedih atau gembira dengan kedatangan tetamu. Gembira. Gembira. Mengutamakan orang tua adalah adab yang mulia atau Mulia. 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 Mengajak jiran berbuat baik. Mengajak jiran berbuat baik dan mencegah perkara mungkar slash sunnah. Mungkar. Mungkar ni benda tak baik. Elak daripada melakukan perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah pandangan diri. Maruah diri atau pandangan diri? Marwah. Maruah diri. Soalan ke-6. Tuliskan beradab atau tidak beradab berdasarkan gambar di bawah. Okey, gambar pertama. Nampak tak ni? Nampak. Ni apa? Tolong orang tua. Kalau orang buta. 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 Orang buta sebab dia pakai spek hitam. Beradab. Beradab ke tak? Beradab. Hitam. Okey. Gambar yang kedua dia tengah mengemas sapu sampah kat sekolah. Beradab ke tak? Beradab. Okay, good. Gambar yang ketiga dia tengah koyak buku. Tak beradab. Tidak beradab. Okay, tak beradab, dia tak hormat buku. Okay, seterusnya ni dia tengah angkat orang tua. Tak beradab. 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 Yang last ni dia sembang-sembang tu cikgu dia sedih. Tidak beradab. Beradab. Beradab ke tak dia gosip cikgu dia? Tak beradab. Siapa yang biasa gosip cikgu kat sekolah? Tidak. Kadang-kadang. Aku pula kena. Dah diri sikit. Jangan nak gosip-gosip cikgu. Aisyah banyak Ustaz. Apa dia? Aisyah banyak gosip. Gosip pasal apa kat cikgu? Anak baru lah. Oh, dapat anak baru. Lagi? Ajar ada anak baru. Cikgu apa yang anak baru? Cikgu Syahir. Cikgu Syahir. Syahir. Tak cikgu mengandung. Cikgu mengandung pun gosip. Ya Allah. Mana-mana je cikgu saya. Dia gosip ni tau. Dia gosip ni. Kita cakap di belakang orang tau. Maksudnya, orang tu tak dengar. Kalau kita cakap benda tu depan orang tu, kalau orang tu marah, tu gosip lah tu. Faham tak? Kalau bagi information, gosip lah tu. Cikgu Syahir mengandung. Ha? 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 Apa yang cakap cikgu mengandung? Okey, jangan cerita orang lain. Tiada gosip dalam kelas ustaz ni. Okey. Okey, seterusnya, soalan seterusnya. Bahagian D, 20 markah. Jawab semua soalan. Okey. Dia ada gambar. Kecil lah gambar ni. Gambar dekat Rumah dekat orang. rumah orang lah. Serik Kat rumah orang dia tengah bersalam-salaman, sembang-sembang. Okey, soalan dia ialah tuliskan dua adab menyambut tetamu. Jangan bermasam muka. Jangan basah muka ketika menyambut tetamu lagi. Sentiasa salam bersalaman dengan orang tua atau Bersalaman. rakan saya. Jangan bermasam muka. Okey, jangan masam muka, kena salam tangan lagi. Cium. Jangan Menghidangkan makanan dan air. Okey. okey. Nyatakan, soalan seterusnya daripada gambar tu.
Nyatakan dua batas pergaulan dengan tetamu. Tidak melebihi batas. Apa dia batas dia? Cakap Tidak hal salam, tidak cakap bersalaman dengan orang yang bukan mahram. Okey, jangan bersalaman dengan orang bukan mahram. Jangan menyampuk orang tua sembang. jangan buat jangan cakap pasal Anwar berdepan atuk. Jangan. Okey, apa lagi batas pergaulan dengan tetamu? Maksudnya jangan gosip, jangan sembang kasar, jangan jerit-jerit, jangan panggil hoi, panggil dengan nama panggilan yang baik, okey? Senaraikan dua faedah melayan tetamu. Apa faedah dia? Kamu berasa selesa. Tetamu rasa selesa lagi. Kamu nak datang lagi. Tetamu akan mendoakan kita. Faedah dia apa? Akan dipandang, Allah akan suka. Allah akan suka. Fisyakal, apa dia Fisyakal? Adab tetamu Pahala. Syakal. Faedah melayan tetamu Syakal. Dapat pahala. Pahala. Okey. Syakal tanya, kalau makcik-makcik gosip macam mana? Makcik-makcik gosip ke Syakal? Okey, seterusnya, soalan seterusnya. Soalan kedua, jawab semua soalan. Ada 4 markah. Tuliskan faedah beradab dengan orang kelana upaya dan akibat tidak menghormati orang kelana upaya. Okey, apa faedah dia tadi? Harmoni. Ya, hidup masyarakat lebih harmoni lagi. Dikasihi Allah. Dipuji masyarakat. Mendapatkan silaturahim. Okey, apakah akibat kalau tak beradab dengan orang kelana upaya? Apa Selesa. Dimurkai Allah. dimurkai Allah lagi? Zafran. Tidak disayangi masyarakat. Tidak sayangi masyarakat lagi? Kamu tak nak datang rumah kita lagi. Ni bukan datang rumah. Ni beradab dengan orang OKU. Sumayah ada Sumayah? Sumayah ada. Sumayah ada. Ha. Ya. Apakah akibat kalau kita tidak beradab dengan orang bukan orang kelainan upaya? Hidup tak dirahmati Allah. Kehidupan tidak tenang, dipulau oleh masyarakat, merosakkan perpaduan dan menimbulkan permusuhan, sukar mendapat pertolongan ketika kesusahan, dibenci oleh sanak saudara dan rakan. Alright, habis soalan tu. Seterusnya. Tuliskan dua adab dengan Al-Quran. Mengambil wuduk ketika memegang dan membaca Al-Quran. Okay, wuduk lagi. Letak kau di tempat yang tinggi. Letak Quran di tempat yang tinggi. Okay, good. Jangan langkah atau pijak Al-Quran. Jangan langkah Quran. Jangan koyak kat Al-Quran. Alright, seterusnya. Nyatakan dua faedah beradab dengan Quran. Apa faedah dia? Allah suka. Disukai Allah. Mendapat pahala. Peneman dalam kubur. Al-Quran peneman dalam kubur. Itu kelebihan surah Al-Mulk. Okay. Berikan dua akibat tidak beradab dengan Al-Quran. Apa akibat dia? Ya, okay. Dimurkai Allah. Tak disukai Allah. Tidak sukai Allah lagi. Allah Tuhan dibenci oleh Allah. Apa akibat dia? Maksudnya dia tak, Dapat dia dosa. tidak jaga, dia tidak jaga kepentingan agama dia lah kan. Tidak menghormati agama dia lah. Tuhan marah. Okay, pada pendapat anda, ni soalan yang terakhir. Pada pendapat anda, apakah perkara yang perlu dihindari ketika mendengar bacaan Quran? Pusing. Bermain. Main air Quran. Bercakap kuat. Pasyam siwa Tuhan. Dek, main. Main ke ayat Quran. Yelah, kita bising lah. Orang tengah baca Quran, kita bising-bising. Dia pun bermain. Tapi kan,
Kalau kita dengar baca Quran kan, tiba-tiba ada orang solat tau. Kita kat masjid. Tiba-tiba ada orang solat. Kita yang baca Quran ni yang kena senyap, tahu tak? Maksudnya orang tengah solat, kita baca Quran tak boleh tau. Suara kita tinggi. Itu adab ketika orang solat. Maksudnya, walaupun Quran tu kalamullah, tetapi waktu tu orang tengah solat, kita jangan tinggikan suara. Sebab kita tak nak ngeganggu orang tengah solat. So, apatah lagi kalau kita sembang-sembang, jerit-jerit, waktu orang tengah solat. So, maksudnya kalau orang tengah solat, kena hormat dia, jangan bising. Faham? Faham. Ui, habis soalan. Wah, mantap. Habis awal. Habis satu set. Ha? Nak sambung sirah? Okay, ada request. Kita sambung sikit soalan sirah boleh? Boleh. Boleh Boleh jawab sama-sama, Siapa yang boleh jawab dapat pahala banyak. Wow. Disukai Allah. Dikasihi malaikat. Alright, soalan dia. Tandakan jawapan yang betul. 3 markah. Siapakah bapa Nabi? Abdul Muttalib, Abdullah. Abdullah, Abu Talib, Abu Bakar. Abdullah. B. Abu Bakar betul tak? Ayah mertua. Sebab Abu Bakar ayah kepada Aisyah. Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah. So jadi ayah mertua. Aisyah Safia. Nah, dia kata bapa. Bapa mertua, bapa tak? Dia tanya bapa. Bapa tu dia Tak ada kaitan tu Alright, seterusnya jawapan dia Abdullah Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Okay, good. Di manakah Nabi Muhammad dilahirkan? ke Roma. Okay, Mekah Al-Mukarramah. So, pergi orang ni jawab Okay, soalan kedua. Suaikan jawapan yang betul. Perkara sirah, sumber sirah. Okay. Al-Quran. Al-Quran ni perkara sirah ke sumber sirah? Sumber. Sumber Ya, kot. Ya, Okay. Keluarga Nabi Muhammad perkara. perkara sirah. Okay. Hadis tu perkara ke sumber? Sumber. Sumber. Akhlak Nabi Muhammad sumber ke perkara? Perkara. Okay, Al-Quran tadi sumber sirah. Sebab banyak benda dalam Al-Quran. Cerita-cerita banyak dalam Al-Quran. Okay, seterusnya. Betul atau salah? Tentera bergajah menyerang Kaabah. Betul atau salah? Betul. Siapa nama ketua tentera tu? Abraha. Abraham. Tentera Abraha. Abraham. Semua tahu Al-Kisah tu? Tahu. Dalam surah apa tu? Al-Fil. Tak tahu. Surah Fil. Surah Gajah. Gajah. Ustaz, cuba Ustaz cerita. Apa dia? Ustaz cerita. Cerita. Ara'aital ladzi yukadzib. Eh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Adakah kamu melihat bagaimana Allah Ta'ala buat kepada tentera bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan kami menjadikan tipu daya mereka ni rosaklah. Mereka tak berjaya dengan usaha mereka. Fa'arsala alaihim tayran ababil. Lalu Allah Ta'ala utuskan kepada mereka burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang mana burung ababil tu campakkan batu dari neraka sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka jadilah mereka, iaitu tentera bergajah tu seperti Abu. seperti daun yang dimakan ulat. Macam mana daun Ustaz. makan ulat? Hancur lah. Ustaz, sekarang burung ada ke burung ababil? Soalan. Ada. Mana Ustaz tahu? Yang ada burung ababil waktu ni je lah peristiwa tentera bergajah tu lah. Sekarang ni tak tahu lah. Nak search sekarang. Search.
Wait ah. Burung ababil dia punya bahasa saintifik dia apa? Uyo, burung ababil. Ada tak sekarang? Belum. Tak ada. Dalam ni tak ada. Nama ababil tu adalah nama yang memang khusus untuk burung ketika peristiwa tentera bergajah tu. Dia bukan macam burung merbuk ke, burung apa lagi nama burung? Burung Jentayu burung ke, burung Burung kakak pipit. tupa. Tak Burung hantu. Okey. Okey, semua tahu kisah tu Simple je dia macam ni. Nak dengar tak kisah dia? Nak. Okey, sebelum Nabi Muhammad diutuskan, sebelum Nabi Muhammad lahir, waktu tu ramai orang pergi ke Yaman. Tahu tak Yaman? Tahu. Tahu Yaman tempat. ni dekat bawah sekali, bawah daripada Saudi, bawah lagi. Okey, Yaman dekat bawah. Waktu tu ramai orang pergi ke Yaman. Bila ramai orang pergi ke Yaman, apa jadi dekat Yaman? Penuh. Ramai orang kaya berniaga kat situ. Maksudnya orang berniaga kaya lah, meriah lah. Macam sekarang ni orang kita buat TRX. So bila ramai orang pergi TRX, apa jadi kat TRX? Kaya lah orang dekat TRX. Dia berniaga, ramai orang beli. Dia jual apa, orang beli kan. Samalah juga waktu tu dekat Yaman. Abrahah ni datang dari Yaman. Dia duduk kat Yaman. Dan waktu tu memang ramai orang pergi ke Yaman. Yaman ni kaya. Okey, lepas tu apa yang jadi ialah kan Kaabah ada dekat mana? Kat Mekah. Dekat Mekah kan. So bila ada Kaabah dekat Mekah, waktu tu juga kan kita baca kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ada air Zam-Zam kan. Waktu tu kawasan tu memang kering kontang lah. Tapi lepas Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dengan Siti Hajar duduk kat situ, ada air Zam-Zam. Bila ada air Zam-Zam, dia jadi majulah kawasan tu, orang singgah sebab apa? Dapat air Zam-Zam. Orang merantau singgah situ sebab ada apa? Ada air Zam-Zam. So akhirnya dia jadi tempat persinggahan. Kemudian dibinakan Kaabah kat situ. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail membina Kaabah kat situ. So lama-lama apa jadi dekat Kaabah? Ramai orang datang. Sama tak macam dekat Yaman tadi? Lebih kurang samalah. Bila ramai orang datang, tempat tu jadi kaya. Jadi meriah, ramai orang. So macam tu juga kat Kaabah. Bila Kaabah ada air Zam-Zam, ramai orang singgah. Maka dia menjadi satu bandar ekonomi lah. Pusat ekonomi, orang berniaga kat situ. Ramai pedagang-pedagang yang berniaga duduk kat situ. So lain kali yang Abrahah ni dari Yaman ni dia kata, ish, tak boleh jadi ni. Aku nak kena hancurkan lah Kaabah tu. Kaabah tu punca masalah dia kata. So dia pun datang lah bawa gajah. Dia nak hancurkan apa? Hancurkan Kaabah. Waktu tu tahu tak siapa yang jumpa Abraha ni? Abdul Muthalib. Muttalib. Waktu tu dia tengah selamatkan dia punya unta. Bila Abraha datang kan, Abraha pun nak ambil unta-unta Abdul Muttalib ni. Kemudian Abdul Muttalib ni kata, Abdul Muttalib ke Abu Sufyan lah cakap. Abdul Tak ingat lah. Pembesar Mekah waktu tu. Dia kata macam ni. Kau bagi balik aku punya unta tu. Unta tu aku punya. Kalau kau nak serang Kaabah, kau pergi serang Kaabah. Sebab Kaabah tu siapa punya? Allah yang punya, Allah yang akan jaga. Tapi unta-unta ni aku yang punya. Kau serah balik dekat aku. Kan? Maka itu peristiwa yang besar lah dalam ketika tu. Maksudnya orang Mekah sendiri dia tak boleh nak jaga Kaabah. Dan dia kata yang akan jaga Kaabah ni Allah Ta'ala akan jaga Kaabah. Jadi bila mana tentera Abraha nak hancurkan Kaabah tu, tiba-tiba apa? Apa yang berlaku? Burung datang. Langit menjadi merah. Sebab apa merah? Sebab burung datang bawa batu yang merah menyala datang daripada
neraka. Neraka tu namanya sijil. Neraka sijil. Maksudnya memang yang panas sangat lah batu tu. Burung tu dia bawa batu tu. Lepas tu dia lepaskan batu tu daripada paruh dia. Jadilah dia macam bom. Bila jadi macam bom tu jatuh dekat tentera bergajah tu. Hancurlah tentera bergajah. Orangnya mati. Gajahnya pun mati juga. Zafran tanya 3 batu kan Ustaz? Tu Ustaz tak tahu. Dalam Al-Quran tak mention berapa banyak biji batu. Jadi peristiwa ni sebelum kenabian dan peristiwa tu berlaku pada sebelum Nabi lahir lah. Tahun tu tahun Nabi dilahirkan. Tahun gajah. Betul tak? Tahun gajah betul tak? Betul. Siapa sini yang pernah naik gajah? Saya. Saya. Naik kat Pernah. mana? Thailand. Pergi Thailand. Uish. Itu orang kata macam apa? Entahlah orang cakap macam kesian kat gajah. Sebab jadi bahan pelancongan kan? Best tak? Best tak naik gajah? Tak Best. best. Tak best. 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 Amra pernah naik kuda. Iyalah. Kalau Syami naik. Ustaz pernah naik kuda. Pernah naik Unta. binatang apa lagi ya? Unta. Unta Unta. Unta pernah naik ke tak ah? Pernah. Tak ingat lah. Saya pernah naik kuda mainan. Kuda mainan. Sebab waktu dekat Mesir dulu, Iya mah. unta mahal juga kena bayar. Pernah Dia pernah pernah naik naik. unta kat Mesir dulu. Dia pernah naik harimau. Pernah naik harimau. Banyaklah Harimau kawan. Bantan. Hmm. Okey, dah habis soalan kita. Jap, soalan sikit lagi, habis sikit. Tentera bergajah menyerang Kaabah. Betul. Betul salah? Betul. Nabi Muhammad seorang anak yatim. Betul. Betul. Sifat wajib bagi Nabi Muhammad ada 5. Betul. Apa dia? Betul. Salah. Ada 4 salah. je. 6. 4. Apa dia? Siddiq, Amanah. Siddiq, Tablik, Fatona, Siddiq, Fatona, Tablik, Tabligh, Siddiq, Sedih. Amanah, Fatona, Fatona, Tabligh. Tabligh, Fatona. Macam mana nak hafal? Lagu mana? Macam mana lagu dia? Siapa nyanyi cepat? Cekal. Oh jadi. Cekal. Wajidi. Syekal Wajidi, Syekal Wajidi. Ustaz tanya, siapa hafal lagu dia? Macam mana nak hafal? Zed. Tak payah hafal lagu. Zidan. Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatona. S. Siddiq S. Amanah A. Tabligh T. Fatona F. S A T F. Atuf. Tataf. Ataupun soft. Staff. Tukar pada staff. Siddiq, Tabligh, Amanah, Fatona. Ya Allah, Sofia. Okey. Ingat 4 sahaja sifat wajib bagi Nabi Muhammad. Dah aku buat. Okey. Kita dah habis pukul 9. Terima kasih banyak-banyak kerana menyertai kelas hari ni. Kita ulang kaji Masuk periksa tak masuk periksa tu nombor 2. Yang penting kita usaha, kita belajar dan kita akan perbaiki pelajaran kita. Try lagi 2 minggu. Okey, try lagi 2 minggu kita berlatih soalan-soalan je lah Nanti kita susun soalan apa yang kita nak baca. Ni dah buka Zidane. Soalan-soalan macam ni lah. Sama ke macam ni? Siapa punya soalan? Sama. Ustazah kasih sama. Tak sama, Ni tak sama. adab. Ni sirah. Tak Okey lah. sama. Balik jangan tunggu kelas nak buat soalan-soalan ni. Buat sendiri boleh tak? Buat sendiri. Ustazah kasih ke? Buat je. Yang penting kita yang nak periksa nanti. Kan dia tunggu ni. Habiskan terus. Kalau lagi habis, lagi bagus. Lepas tu kita ulang kaji sama-sama. Nak periksa ni kena banyak buat latihan. Kalau tak buat latihan, penat nanti last minute. Okey, Wajidi, Amra, Ziad Naufal, Sumayyah, Aisyah. Siapa lagi ada?
Hafiz Syekal. Siapa lagi ada? Ziad. Okay. Adam. Siapa lagi ni? Sofia. Sofia depan mata Ustaz ni. Ya. Aisyah. Alright. Terima kasih semua. Jumpa Nah, lagi. nampak Jangan pun. lupa buat latihan. Jangan lupa buat latihan. Jangan Buka lampu. Dan jumpa lagi. Alright. Bye-bye semua.